Kita boleh tukar-tukar warna. Okay. Mana pula kabel charger ni nak cas ni? Lah lupa. Untuk spek X50 yang terbaru sekarang ni, yang IGT punya enjin dan juga enjin yang baru, serba baru ni, dah tak payah kabel-kabel dah. Sebab apa? Sebab kita dah ada Android Auto dan juga Apple CarPlay yang sangat mudah memudahkan urusan korang semua. Okay? Okay, tak nampak. Ya Allah, saya lupa. X50 yang terbaru ni dah didatangkan dengan 360 camera tau. Memang sangat jelas. Korang boleh tengok sini. Just tekan. So clear semua gambar-gambar. Okay, memang nice. Nampak tak? So senang lah untuk korang nak reverse. So tak ada terlanggar-langgar apa benda pun. Korang boleh safety lah kat situ. Okay, bye. Okay, yang paling penting untuk X50 yang terbaru ni didatangkan dengan sistem ADAS yang sangat selamat untuk kegunaan harian kita dan juga family lah. Jom kita tengok macam mana dia berfungsi, kita punya ADAS di dalam X50 yang serba baharu ini. Jom kita tengok sini. Okay, untuk ADAS korang boleh setting dekat sini lah untuk ADAS. Ini saya tunjuk lah. Boleh setting, ada boleh auto brake kalau ada kereta depan. Ni dia boleh line departure apa semua kat sini lah. Okay, yang paling penting memang selamat. Kereta ni memang kalau korang pakai, korang guna untuk harian, memang selamat untuk keluarga kesayangan kita lah. So sistem keselamatan ADAS tu memang menjamin kalau tak, tidaklah dapat 5 star ASEAN NCAP untuk kereta X50 yang serba baru ini. Okay. So untuk korang yang berminat dengan Proton X50 yang serba baru ni, korang boleh isi form biru kat bawah ataupun boleh terus datang walk-in ke AG Autoworks Kuda Kiri berjumpa dengan saya Isha Proton. Dan untuk bulan ni, bulan Mei ni, memang banyak tawaran rebate yang untuk korang yang saya nak bagi ni. Rebate sehingga RM11,000. Kalau korang pandai bodek-bodek saya boleh bagi RM11,000 lah untuk X50 ini. So cepat-cepat korang datang jumpa saya di AG Autoworks Kuala Kiri. Bye bye.